Sebelum saya masuk ke dalam menjelaskan perbezaan kalam dengan tasawuf ini, saya mungkin nak buat sedikit pemberitahuan kenapa Ustaz bila bahas benda ni sangat intens, ataupun mungkin ketegasan tu boleh nampak macam agak keras, dan mungkin dalam keadaan tertentu nampak mungkin kasar bagi sebahagian orang. Ini pendapat peribadi saya dan ini pegangan peribadi saya. Saya tidak mewakili sesiapa. Saya sejujurnya benar-benar berpegang kerana saya convinced, bukan kerana saya suka pendirian itu dan saya paksa diri saya untuk ikut pendirian itu, tidak. Kerana saya convinced bahawa aliran yang dibawa oleh Ibn Arabi, Al-Jili dan sebagainya ini sebenarnya dia adalah aliran Batiniyah 2.0. Dan aliran Batiniyah ini bagi sesiapa yang belajar, awak akan tahu dia adalah aliran yang paling teruk sekali dilabel oleh ulama-ulama kalam dan ulama firaq. Label-label seperti Batiniyah ini lebih teruk daripada Dajjal. Bahkan kufur mereka lebih teruk daripada Yahudi dan Nasrani. Ditujukan kepada aliran Batiniyah. Dalam pengkajian saya mendapati bahawa aliran Ibn Arabi ini match dengan aliran Batiniyah ini, kalaupun bukan 100%, dia adalah 99.9%. Sebab saya melihat sekalian unsur ataupun ciri-ciri Batiniyah wujud di dalam aliran Ibn Arabi. Walaupun mungkin tidak 100% matching. Dan tidak ada aliran lain dalam dunia ini yang paling dekat dengan aliran Batiniyah kalau bukan aliran Ibn Arabi ini. Ya, kita ada aliran yang tak solat, kan, bercakap pasal hakikat, ma'rifat dan sebagainya. Tetapi mereka itu kita boleh kasihkan sebagai Batiniyah tahap rendah. Batiniyah apa orang kata, kedai kopi lah, Batiniyah curut kan. Dengan Batiniyah sigar kan. Dia tak sama. Dia Batiniyah curut tak sama dengan Batiniyah sigar. Walaupun Batiniyah curut ni dia lebih meluas dia punya capaian dia. Kan? Tetapi yang lebih liat sebenarnya adalah Batiniyah sigar ni. This elite Batinites. Mereka pencapaian itu mempengaruhi ilmuwan dan mempengaruhi saf ulama. Okay. Kenapa saya kata dia match 90% ataupun 99%? Sebab memang dia match 99%. Saya tak jumpa lagi apa ciri yang ada dalam aliran Wujudiyah Ibn Arabi ini yang tidak ada di dalam aliran Batiniyah dan sebaliknya. Mungkin ada yang mendakwa, tapi Ustaz, Ibn Arabi bercakap tentang syariat. Dia tulis pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, pasal haji dan sebagainya. Itu tulisan. Sesiapa pun boleh tulis. Orang bukan agama Islam pun boleh tulis buku tentang syariat. Tapi di zaman hidupnya itu, adakah telah dipastikan dia ni memang pengamal syariat? Dan kita ada saksi-saksi mata daripada ilmuwan-ilmuwan ulung seperti Sultanul Ulama Al-Is bin Abdus Salam yang mengatakan bahawa Ibn Arabi ini tidak mengharamkan apa-apa faraj. Maksudnya dia itu adalah kiasan kepada dia menghalalkan zina. Dan dia cerita macam mana, dia cerita kepada Al-Is bin Abdus Salam ni. Al-Is ni adalah ulama besar Asy'ariyah yang tidak dipertikaikan ketokohan dia. Dia beritahu murid dia. Murid dia siapa? Ibn Daqiq Al-Eid. Dia kata, aku bercakap dengan Ibn Arabi ni, dia beritahu aku yang dia kahwin dengan jin. Dan dia kata aku dapat 3 anak dia berhasil perkahwinan aku dengan jin. Ini riwayat Ibn Daqiq. Ibn Daqiq ni dia ulama hadis. Lepas tu Al-Is jumpa lagi Ibn Arabi dalam beberapa masa. Lepas tu dia nampak ada luka dekat muka Ibn Arabi. Dia kata, apa jadi dengan pernikahan kau? Dia kata, dia dah tinggalkan aku dan dia pukul aku. Ini tanda aku kena pukul dengan isteri jin aku tu. Ini cerita yang disampaikan oleh Al-Is kepada Ibn Daqiq Al-Eid. Boleh kita katakan bahawa kisah ini sebenarnya adalah kisah yang paling sahih tentang Ibn Arabi. Selain daripada kisah murid-murid dia sendiri tentang dia.
berikan kepada saya nama ulama-ulama tersohor Asy'ariyah Maturidiyah yang hidup sezaman dengan Ibn Arabi, yang bertemu dengan Ibn Arabi secara sahih, secara pasti, dan menyampaikan laporan tentang Ibn Arabi. Saya meletakkan laporan Al-Iz bin Abdis Salam ni pada tahap yang tertinggi sekali. Pada tahap yang tertinggi sekali. Sebab dia thiqah. Dan sanad riwayat ini juga thiqah. Jadi nak katakan bahawa dia pasti dia mengamal syariat apa semua, bagi saya benda tu pun tak clear. Bahkan ada kalam yang against it. Bahkan murid dia, Ibn Masdi ataupun Ibn Musdi, pernah mengatakan bahawa Syekh aku ni, dia punya fiqh dia ikut mazhab Zahiri. Okay. So dia Ibn Musdi kata. Ini berpandangan murid dia. Tetapi dia punya akidah, dia bermazhab Batiniyah. Lagi satu, saya nak kata bahawa adalah tidak adil untuk kita membekukan mazhab Batiniyah ni. Seolah-olah mereka tidak akan berubah strategi semenjak sejarah. Dulu titik lemah mereka apa? Titik lemah Batiniyah ni adalah tidak amal syariat. Tapi sebenarnya di zaman Imam Ghazali kata, diorang ni kalau you kata diorang tak amal syariat, diorang tak setuju. Maksud dia kalau you kata, you tak solat, you tak puasa, you tak zakat, dia kata kami solat. Solat ni lah. Jadi untuk kita kata bahawa Batiniyah ni mesti menafikan syariat secara zahir, secara terang-terang, itu bukan ciri utama Batiniyah sebenarnya. Ciri utama Batiniyah adalah pada cara dia menafsirkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu ciri utama Batiniyah. Sebab kalaulah kita dah boleh tangkap dia, kita kata Batiniyah ni tak salat, tak puasa, tak zakat, tak haji, takkanlah dia bodoh sangat. Takkanlah depan kita dia pun nak kata, ya saya ni memang tak salat. Tak, dia akan kata solat, bahkan tak susah pun dia nak berlakon depan kita dia solat. Berapa ramai munafik zaman Nabi SAW solat dekat masjid. Betul tak? Tapi mereka munafik. Fi darkil asfali minan nar. Mereka pada dataran terendah dalam api neraka. Ayat apa? Wailul lil musallin. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang solat yang dilalai dalam solat dia. Ayat ni tentang siapa? Tak kau orang solat kena celaka macam lepat kata kan. Kalau solat dicelakakan, bila lalai lebih baik. Saya jadi takutlah nak solat kan. Ayat tu tentang siapa? Tentang munafikun. Solat tak mereka? Solat. So kalau kita nak kata bahawa lagi dia tulis tentang syariat, maka dia bukan batini. Bagi saya itu terlalu naif dan terlalu simplistik. Boleh kita kata selagi dia solat, dia bukan munafik. Mana boleh macam tu? Batini ni, ciri utama dia apa? Lihat kepada cara dia menafsirkan nas Al-Quran dan sunnah, khususnya ayat-ayat muhkamat. Itu ciri utama Batiniyah. Dan itu Ibn Arabi par excellence. Dari segi kebatiniahan dia. Cara dia menafsirkan. Okey. Jadi atas sebab itu, banyak lagi lah. Nantilah insyaAllah pelan-pelan saya akan kongsi dekat Facebook saya satu-satu ciri-ciri Batiniyah yang ada dalam mazhab Ibn Arabi. Bahkan dia punya whole metaphysical system itu ada. Yang ada dalam Batiniyah ada dalam mazhab Ibn Arabi. Silakan.